Terima kasih, Datuk Speaker. Kalau kita lihat soalan yang jawapan daripada Timbalan Menteri sangat baik. Dengan peluang pekerjaan yang disediakan ataupun yang masih ada, 1.23 juta. Namun kalau kita lihat pekerja-pekerja yang menyeberangi Selat Teberau ataupun yang menyeberangi Tambak Johor, ada 2 tambak di situ pergi, masih lagi ratusan ribu. Kalau ikut jangkaan mungkin lebih daripada 300,000 yang setiap pagi berulang alik. Antara perkara yang perlu kita buat, apakah langkah yang perlu kita buat? Pertama sekali tentang upah. Kalau tadi katakan upahnya 1,000 atau apa 2,000 ataupun 4,000. Sedangkan upah di sebelah sana kalau 2,000 pun dengan pertukaran asing boleh sampai 6,000 lebih. Jadi apakah langkah kita supaya dapat selain daripada upah tu lebih tinggi, supaya mereka boleh bekerja di tanah air sendiri, majukan negara kita. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya apa yang nyatakan oleh Yang Berhormat memang benar. Terlalu melibatkan pekerjaan di Singapura ini memang agak ramai. Dan semua tahu sebenarnya dalam Dewan ini pelibatan di Singapura memang ramai. Dan pertukaran mata wangnya begitu tinggi sekali. Tetapi dalam soal ini, sebab itu saya nyatakan tadi, sebagaimana penglibatan kita untuk memperkukuhkan TVET itu, yang mungkin sekiranya menjelang 2030, kita dapat merubah TVET itu menjadi yang lebih baik. Kemungkinan besar, seperti dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi, kita akan boleh merubah mereka ini daripada penghijraan yang lebih ramai. Dan kita sebenarnya kalau difikirkan soal Yang Berhormat nyatakan tadi bahawa yang menyebabkan adalah pertukaran mata wang asing itu sebenarnya. Saya juga dah jumpa dengan diaspora seperti di Paris dan sebagainya untuk berbincang dengan mereka. Dan mereka juga memang menyatakan bahawa upskilling dan reskilling ini amat penting supaya kenaikan harga mereka itu lebih meningkat. Dan kita di bawah GTM. GTM ini menyasarkan melatih lebih daripada 500,000 tenaga kerja menjelang 2030. Kita ambil masa dalam 5 tahun saja lagi Yang Berhormat Dr. Yang Dipertua. Dan ini sebenarnya model-model yang kita latihkan ini yang boleh menaikkan taraf mereka, upskilling dan reskilling. Dan saya nyatakan awalan tadi juga melalui latihan yang kita melibatkan yang lebih mahir, 18 mahir future skill yang melalui talent council yang kita lakukan ini adalah tidak lain tidak bukan kita boleh memikirkan lebih kurang antara 10 hingga 15% gaji yang akan dapat tawarkan lebih baik daripada yang kalau kita melihat sekarang ini. Dan sudah pastilah kerja usaha ini kami sedang lakukan begitu pesat sekali untuk pastikan upskilling dan reskilling ini berlaku semasa ini. Dan dimatakan seperti yang Merebut katakan tadi, peruntukan yang agak besar kita peruntukkan untuk pastikan bahawa perkara ini dapat kita laksanakan dengan baik. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.